tentang Al-Quran, Al-Quran, apa maksud Al-Quran? Al-Quran berarti yang dibaca sebenarnya. Daripada bahasa Arab, qara'a. Begitulah maknanya yang terpenting pada Al-Quran itu, dia adalah suatu isi kandungan perkara yang dibaca. Daripada perkataan qara'a inilah datangnya perkataan Quran dan juga perkataan-perkataan yang lain yang memberi maksud membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan memikirkan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita penurunan Al-Quran ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan Al-Quran ini duduknya di tempat yang tinggi dan terpelihara, aliyyum maknun fi lauhim mahfuz. Kedudukannya di Lauh Al-Mahfuz, diturunkan ke langit dunia dan seterusnya dibawa oleh penghulu kepada segala malaikat, iaitu Jibril alaihi salatu wassalam, dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Yang pertama diturunkan 5 ayat Al-Quran yang pertama dalam surat Al-Alaq, iaitu bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi daripada situlah tersebarnya Al-Quran dengan bacaan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat dan seterusnya kepada para tabi'in dan juga tabi'in sampailah kepada generasi kita pada masa sekarang. Dan Al-Quran akan kekal sebagaimana ia diturunkan, tidak berubah walaupun satu ayat, walaupun satu makna, dan dia terpakai sehinggalah kepada berakhirnya dunia ini, iaitu hari kiamat.